Ketua kelas apa? Ketua kelas tak ada? Demam. Ah, demam dia. Allah. Kita dalam perjalanan menuju ke Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Orang Kuala. Atas kuma dengan tanda seru. Kau tidur je lah, berdengkur je lah. Sekarang ni kita dekat Kapal. kau dah kau. Kuala Kangsar punya R&R, Sungai Perak. Sungai Perak. Jam menunjukkan pukul 6. Dia lagi 200 km. nak ke border kan? Nak ke border. Nak ke border. Why border? Why border, why border? Sekarang ni kita nak tukar driver. Driver baru. Max Verstani. So, co-driver ni. Louis Hamilton. Co-driver. Aku tak boleh harap co-driver ni. Apa semua? Sebuah mahligai impian. Jalan-jalan berbeza. Masing-masing. Sorry dok kalau video kau banyak suara aku menyanyi. Layan. Ayo. Yo, nama dia. Usah dirindu. Kenapa phone di atas Nak tengok alien tengok ke apa? Apa ni? Asal ni? Tekan apa ni? Aku tekan apa ni? Mana? Tak ada. Aku bawa. Stesen mana-mana tak ada? Nanti? Ha? Apa ni? Nanti ke apa? Tadi. Dah sampai dah ni. Aku betul. Tapi kau suruh search SCQS. Aku sebenarnya sama. Kau lah. Oh, ke belakang. Aku salah. Salah. Betul lah kau salah kan? Betul aku salah. Kau betul-betul salah Kau tengok waist yang ada dekat kapling tu. Kau tengok waist kau sekarang. Sombong, ego. Bawa pasport semua. So, Sekarang dah sampai dekat insurans Thailand. Step pertama sebelum memasuki Thailand. Benda bukan Thailand tau. Baru insurans Thailand tau. So lepas pada ni kita dah lepas daripada Malaysia. Pasport semua orang? Oh, profesional di sini. first time saya Ali function. Switch semua orang. Slow. Welcome to Thailand. Kungkap kabanai. Kungkap. Seremput. Kurung kingkrang. Weh. Lady boy weh. Nongkong kan. Ada beza ke Thailand dengan Malaysia? Waktu dia. Thailand lambat sejam. Ini tak lambat Thailand ke? Nampak cakap gopeng. Welcome to Yala. Yala. Setelah memandu menempuhi selok-belok liku jalan di Betong. membuahkan hasil lah. Dah sampai. Tinggal macam di Ipoh sekarang ni. Okey. Setelah berjuta kali jalan yang salah dan yang betul, hari ni kita sampai ke kedai makan Kedai Nang. Sekarang ni pukul 11.30. Tapi sebab kita orang semua tak ada internet, So, sombong tak tahu betul kita pukul 11.30 ke tak ni. Kita orang baru nak breakfast. brunch. Mak ya. Dah sini tak pergi je.
Ni sosis. Okey, roti yang aku nak korang full, lepas tu kau boleh gabung pula. Dah, nang tu huruf besar. N-A-N. Ada. Cha yan. Cha kau yan. Kiao yan. Teh ais. Dengan mushroom soup. Bubur. Benar itu. Tak tahu ni apa bubur apa. Bagi aku bubur. Kau nasi kabu. Ada Ni Mana selalu? Allah. Dia punya. Curi. Cha yan. Cha yan. Cha kiao yan. Cha yan ni seorang je aku tahu selalu tak habis nak teh ais. Alia. So sorry Alia aku dah dapat ah. Saya padu. Potong kaki oi. Kicap. Gula. Tisu. Suka memasukkan perkataan dalam mulut kita orang. Okay, ni apa? Roti bomb, pretzel style like. Okey, cara makan ni potong tengah-tengah hari. So dah ambil gambar. Bagi dua. Gambar lu. Saksikan. Ni apa dok korang makan ni? Ini pula. Ni apa dok? Apa dok korang makan? Ini nama dia roti bomb dalam bahasa Thailand. Dan isi dalam dia ada mentega, roti, dan kali ni special ada pisang. Apa buat Malaysia buat? Special. Dia ada belerang kan? Main-main Eh, kau nya dah habis ah? Habis lah kau nya? Baru nak start. Aku jumpa skamer kat Thailand. Dua bagi aku 20. Pasal? Asal Malaysia pula scammer ni. Dua tu. Aku Malaysia. Aku letak. Ini ah, balik aku. Ekor. Tak nak DVD lah. Okey. Okey, Kepala. boleh. Sini. Official kat pasal official. So now we are checking into hotel at Yala. Mana hotel tu? Yeah. This I think they are only biggest hotel in Yala. So let's go. Dia kata ni biggest. Betul lah? Biggest. Ha. Kalau kau banding Barang aku tak ambil. Coba katanya Ali, ini adalah hotel paling besar di Paling Kerala. besar. Paling besar. Ni macam kubur dah ni. Ni lah bilik dia. Dah sampai dah bilik dia ni. Ni bilik ni. Tapi murah lah. Satu malam RM50. Satu malam 50 dan bilik besar 100. Satu bilik lah. Wow. Suai. It's Awak gila bilik ni. Pegang. Sekejap. Jom balik. Kuat lah almari ni. Kuatnya. Weh. Ada bilik lain tu. Weh. Wow. Sudah gaya. Member betul tengah penat sampai tidur macam ni. Penat. Dia punya style ni. Penat betul lip. Pasir. Petang sikit lah, petang sikit. Tak, sekarang ni. Apa ni? So bapak kau nak datang sini balik lah? Dah tu tak nampak. Ya. Oh, ni kita je lah. Bapak kau tak ada? Tak. Hari ni kita dekat kedai daging 70 tahun. Dah 70 tahun kedai ni buka tak tutup-tutup. Periuk yang diguna dari awal dia start buka tu sampai sekarang tak basuh-basuh. Betul. Dia top up soup. Macam. Nama kau? Aku tak menenggak aku. Habis. Kakak yang mendengar.
welcome. Sekarang kita berada di Negeri Sembilan. Di pasar sebelah Tasik je lah. Kita pull in. Apa? Jom kita tengok. Jom tengok. Abang ni tengah siapkan aiskrim kelapa. Mantap. Wow. Hujan dia. Hujan. Aku rasa kita dah boleh masuk kereta dah ni. Ya. Tapi tadi dah tu. Buka. Tolong ni. Konten. Hujan. Hujan rahmat. Tengok kejadian. Oh. Kejadian tu. Dia belanja ke? Ya, Okey. Ya kan? 60 kali. Kau kat ni sekali. Kita baru beli aiskrim kelapa only in Thailand. Harga dia cuba teka RM3 saja. RM3. Bos, RM3 bos. Kalau kat KL ni mungkin 20, mungkin Mana? 25. 25. Tapi ni RM3 saja. Kita nak kena ni. Okay. So pakai baju sama ni kita kena. Cari Creepy dong buat lawak yang tu. kita nak buat apa dah buat? Nak main pusat. Lawan? Lawan dengan Ahia pula. Thailand. Apa Ikhwan FC je? Ikhwan FC mana dah? Masa Ikhwan di Putrajaya. Kita lawan siapa? Ikhwan FC Jala. Siapa yang side? Kita. So kosong aja main kan? Lain. Tak, kita semua orang. Tak asal semua yang nak main kau seorang je kau. Sampah. Betung. Barai sel. Ciduk. Alhamdulillah. Selesai mewakili Malaysia berlawanan menentang Thailand, saudara se-ASEAN kita. Perlawanan berakhir 10-3, Malaysia 10, Thailand 3. 10. Saya skor. Kau apa bang kena bagi tahu orang masuk setengah kena sampai di sekolah jam 10.30 masuk sekolah perempuan makan tengah hari lepas tu ciao. Kecek sikit. Aku kentut. Bodoh. Okey. Okay, selamat datang ke Thailand yang kita berada di 7E buat pertama kali. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Jom, mari. Disebabkan aku orang yang paling berpengalaman dekat Thailand hari ni. Aku nak pergi bang apa aku tak tahu lah. Tapi tadi sejam RM20. Macam mana tu? Ha? Woi, baik tu. Baik tu. Sekejap saya. Sekejap ya. Bagi kau. Baik. Ya. Allah dah. Assalamualaikum. Amo ni Toki, duk nibung. Amo sambut demo dengar. Oh. Kita di mana ni? Hari ni kita di The Agus Cafe. Cafe yang dimiliki oleh Bapa Ali Irman, Encik Sulong. Dan di sini dia kata buka malam saja. So kita pergilah cafe ni. Okey, ni anak Toki, dia akan mewarisi tempat ni tak lama lagi. Okay, tapi menunya dalam full on Thailand. Kawai tak faham. Okay. Kalau kenal pun. Alright. Kak, kak. Sawadika. Alright. Ya. So kita lepak di Gus Coffee. Malu sial. Nervous. Kau ni nak bagi sepatah dua kata? Aku tengah nervous breakdown bodoh sekarang. Kau tengok apa yang
Okey tak, sebenarnya kita kena buat apa ni sebenarnya? Sebenarnya kita kena bagi sharing sikit. Sekejap aku nak tunjuk kat diorang apa ramai orang. Oh, ramai. Kau tengok. Kita bagi ucapan lah. Bagi ucapan. Terus sekarang ni kita kena jadi pakar motivasi untuk lebih kurang 8,000. Sangatlah tak preparasi langsung. Sangatlah tak layak. Semua tengah usah. Sangatlah tak layak. Selalunya kalau orang nak bagi speech, diorang dah ada ready speech siap. Kita orang tak ada langsung tu. Tak ada langsung speech. Speechless lah. Speechless. Duduk je, dia tak cakap apa-apa. Oh, tadi kau relax. Tak, kalau ramai-ramai tak apa. Ini kalau aku seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak sekolah PAM. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Agus Rahman. Okey. Semua selamat pagi. Nama kawan, nama saya Alif Husaini. Boleh panggil Sani. Dan itu bawa waktu saya punya kawan kerja, colleague. Boleh cakap hai kat dia. Hari ini macam Alhamdulillah. Boleh membentuk akhlak yang mulia. Tapi boleh dari media, macam kami menggunakan media masa, TV, film, social media. So dari situ kita boleh relate dengan sebuah message di bawah sebuah entertainment. Beli. Nanti pas kat diorang 3 tau. Jangan boleh. Okey, aku merepek. Okey. Okey. Sangat bagus. Serius. Sangat bagus. Ilmu-ilmu yang baru. Jadi, we would like to call all of you to prove yourself to do the best for the best of your life. Okay, do the best. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dek nama? Nama Saiful. Saiful. Ini nama? Muhammad Naufal. Zafran. Muhammad Naufal. Naufal. Nak pergi kelas? Okay. Belajar apa ni? BM? Belajar apa? Belajar Melayu. Bahasa Melayu ni. Okay. Ni ketua kelas ni, ketua kelas. Ha? Pegang. Ketua kelas apa? Ketua kelas tak ada? Demam. Demam dia. Allah. Apa ni? Kenapa ada motor ni? Orang daripada Malaysia, kira kalau diorang travel ke Thailand, akan singgah ke sekolah ni juga. Even macam yang pernah singgah sekolah ni, kita ada Abid Liu, Intim, Ustaz Kilhai, Raihan dan ramai lagi lah yang pernah datang. Ali Irman sekali lah. Sani pun. Kau tak function tu. Aku dah cakap tadi kan. Bapak Aku dah muntah-muntah tau tadi. Nervous breakdown. Aku tahu. Tarik balik speaker. Jadi ada apa ada dalam meeting. Tu jadi apabila dia tengok itu tu anak-anak dia pun sokong saya tu sini. Natu dia pun sokong saya. Jadi kalau ada apa-apa meeting putusan ni Macam ni pasal masjid. Sama sekolah TAM. Harga kos? Harga lebih kurang 3,000. Tanya betul-betul. Cak tanya. Dana dari alumni
Bat. Digital ke untuk TV ni antara the best lah diorang. Masya Allah. Lepas ni pergi Aceh, lepas tu balik kat Changlong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim Astro daripada Malaysia. Ini for the first time they come to visit us by Irman ya. InsyaAllah datang lagi dengan formal tak formal ke boleh saja. Ya, most welcome to you all. Terima kasih Makcik Ali. Makcik kau Ali ni yang bagi. Makcik kau lawa Makcik kau lawa Driver kita nak ke mana ni? Sekarang ni The real trip kita. Yes. The real trip. Aku tak cakap yalah tak bukan real trip lah, tapi ni betul-betul realnya lah. Pergi sampai hati je yang tu ni. Tua. Dah lah makan banyak free kan. Tua tak apa lah. Lepas Tak lah, aku kena faham. Enjoy. Aku dah Ni 3 tingkat je dia punya. 3 tingkat. Motor kita punya kau tak. Kalau Ali berdengkur kena atas kali, kalau tidur bawah bergegas sampai atas. Ya, ni boleh aku gedung kalau siapa. Welcome to Hayai. Finally we are here. Cepat. Sampai. Viking clap please. Viking clap. Can you see the PCB Pantai Cahaya Bulan? Ini Teluk Cahaya Bulan. sebelum ni aku pernah buat Airbnb yang macam bodoh dan aku dikecam oleh Terjaya tu. bukan oleh orang ni ke. Tapi this Ini pun macam bodoh mula-mula. Airbnb yang Salah the tarik. best. Salah tarik macam bodoh juga mula-mula. Tak, dah ada. Insert. Sampai. Tapi sebab tu cantik tu. Yut. Sing satu. Okey. Let's go. Pompai satu. Okey. Tu. Pompai. Ui, serius 300 lebih. Sempat je tu. Tak tengok. Jom aku rekod. Ni ke 300, ni 100. Put. Kita gini. Kita akan pergi ke kedai Kaitot Necha. Kaitot. Assalamualaikum. Ini apa? Kedai makan ke apa? Kedai makan berwarna merah, makanan utama dia apa? Kita tahu, aku tahu. Korang yang set. Tengok ke dalam. Okay. Alright. Let's go. Puy, kau apa puy? Kau buat apa ni? Ni adalah perubatan. Perubatan. Ada orang sakit. Kalau ni kita nak pergi masah, tengah bawa saing-saing dari Malay. Ada nak masah sikit. Ya ni. Cepatlah.
Selamat malam. Kita nak try makan burger. Kita tak apa nak dengar. Tengok pekak. Ni kita nak try double chicken and cheese. Panas ni. Wasak lagi. Tu bit mayonis dia. Makan lu. Ha? Makan rasa-rasa. Makan rasa dulu dah. Panas. Rasa apa? Thailand baik. Makanan Thailand hit the spot. Baik gila burger dia. Welcome to Thailand. $12 aja untuk 3 burger. Hot rasa, memang sedap, memang premium. Tak nawak. Burger viral Thailand. Bukan cik dengan siapa? Bukan cik dengan siapa? Gila tu. Walaupun burger dia murah, tapi gak dia punya kandungan tu cukup lengkap dan premium. Betul tak? Apa? Sungai pun tak ada. Sawadikap. Sawadikap. So, tadiพวกเราอยู่ที่ของอะไรของเค คุณครับคาบาไนท์ฟู้ด ก็จะไปกินข้าวคิวแล้วพวกเราจะกินทีนี้คนบอกว่าอร่อยลองดูสิ Di kerang kurung Anda kaya cuy air dan orang makan kerang. Dia kata nak makan kerang. Gambar aku dekat sini tak bu? Di meja. Oh, ada ikan kata tak? Betul lah hanging leg. Patut lah. Is it dumpling ni? Cincau. Cincau. Menu pertama kita adalah pak kerapau set 5 orang makan. RM20 sahaja. Sahaja? Ha? RM15 sahaja. Ada tak? RM20 sahaja. Dia berubah-ubah mengikut siapa yang bayar. Tapi secara spesifiknya 179 per item. Okay lah. Kalau tak satu pinggan mau $15.20. Kalau Thai yang kat sana absolute Thai ke Thai kan. Ada orang buat kerja time holiday. Kalau bak kata Ali Thai. Wish, bodoh yang kau. Mana dia busy gila tu. Orang lain duduk relax je. Saja jual mahal kat kita. Kita cuma gitu lah. Dia cakap apa? Tapi ada kata get out.
Sabar lah, tak susah ni sabar kan. Bila senang.